Ni yang lama punya. Ni sekilas yang baru. Okey, ni sukat dia punya speaker. Ni untuk nebak lekung atas bawah. Yang ni design dalam. Okey, dalam proses lagi ni. Boleh tahan juga. Ni bahagian depan. Tapi lubang angin tak tebuk gitu. Yang bawah lubang angin. Ni dalam proses cat. Ni dia punya resin capak RC. Ni pakai pigment. Siap pasang. Suka untuk speaker bawa wire. Okay, ni jenis speaker. Okey, ni untuk aku bagi penjelasan sikit. Untuk mic 8 inci ni, yang ni voice 2 inci. Horn tweeter 1.5 inci voice. Horn tweeter ni yang lama. Untuk mic ni 8 ohm, bukan 4 ohm. Yang ni mic loop speaker untuk outdoor punya. Kalau pakai yang 4 ohm, kita tak boleh paralel. Yang ni 8 ohm, kita boleh paralel. Maknanya 2 biji paralel untuk pasang amplifier, pasang secara break. Maknanya channel 1, channel 2 sekali. Maknanya aku tak pasang seri. Paralel. Channel 1, channel 2 yang tepi. Tengah channel 3, channel 4. Untuk horn tweeter aku pasang seri. Untuk mic ni paralel pasal dia 8 ohm. Kalau kita pakai untuk 4 ohm, kita pasang break, dia suara dia kasar sikit. Tapi dia jadi beban dia punya amplifier. Bunyi dia kasar sikit. Tapi kalau 8 ohm ni dia bunyi frekuensi tinggi tu untuk mic drum, dia punya mic bass, mic rain tu memang agak keras sikit bunyi. Okey, dia punya wire dia ni. Ni yang ni channel 1, channel 2 aku pasang secara break. Ni channel 3, channel 4 pasang secara break. Maknanya 4 wire lah. Yang ni horn tweeter pasang secara seri. Untuk sambungan di bawah aku sambung macam tu. Maknanya untuk channel ni paralel. Ni yang ni pergi ke power amp, yang ni paralel mai ke sini. Untuk yang ni paralel mai ke ni, sini. Okey, untuk dia size magnet dia 158 80. 158 besar luar. 80 lubang. Tebal dia 20. 20 kau 25 aku tak ingat. 20 rasanya. Kau 25. Aku nak tengok data sat. Okey, ni dia punya data dah. 2 inci voice, 8 ohm. Magnet dia punya 47 ohm. So pada dia punya tarikan magnet dia kot tu. Bacaan meter dia. Tu 158 80 20. 300 watt. Sensitivity 93 dB. Frekuensi 20 ke 5700 Hz. Okey. Sambungan di dalam dia aku sambung macam ni. Paralel. Okey, untuk horn tweeter aku pakai channel 3, channel 4 yang sebelah atas ni. Sambung secara seri horn tweeter. Untuk mic paralel pasang secara break. Ini untuk channel 3, channel 4 belah bawah. Break. Bawah dia punya voltage amplifier tu dia keluar full. Kalau kita pakai seri channel 1, channel 2, dia punya voltage dia keluar separuh. Yang ni 120. Kalau 15 volt voltage bateri, dia punya voltage rectifier dia, voltage transfer 120 volt. Memang padu bunyi. Dalam banyak-banyak amplifier AB, yang ni paling kuat. Panjang. Yang ni dia punya brand dia Belantara. Boleh pergi ke Shopee. Ada maklumat tentang amplifier ni. Ni aku tambah kipas untuk buka kuat. Kalau buka kuat memang kena tambah kipas. Kalau buka biasa-biasa tu untuk ingat slow-slow tu tak perlu berkipas. Tapi memenangkan yang ni aku buka maksimum, perlu kipas. Lagi kipas tu okey, untuk maklumat penting untuk main sound system ni kena pakai sensor. Sensor temperature masuk di amplifier.
Belakang tu monoblock. Monoblock ni aku yang lama punya ni 20 tahun dah ni. Tahun 2007 monoblock tu. Aku belum tukar lagi. Dan ni aku cuma upgrade yang apa mic yang belakang ni box player. Aku layan Stone Jacker. Aku pakai player Alpine. Model lama punya, tapi yang ni dia ada remote. CD player, DVD player, bukan Android player. Okey. Kita try dengar bunyi tengok. Tolong beri laluan. Bertalu, kini saatnya. Ni aku pasang radio. Lagu untukmu, tolong tepi sikit. Lejenak lalu. Okay, hello, hai, assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Jumpa lagi kita. Petang hari Rabu pertemuan 7 Januari Dari Ponggagang. Selamat petang untuk anda semua, sihat ya? Ada yang baru sampai balik dari tempat kerja, selamat berehat. Mana mic? Jumpa lagi kalau nak berehat. Okey. Okey. Aku tak boleh nak pasang lagu rancuk music base ke apa, sebab music base aku pakai telefon. Sebab telefon ni aku rakam. Okey, semoga bermanfaat. Perkongsian aku, sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Untuk maklumat amplifier, monoblock ke apa ke. Boleh untuk amplifier AB tu boleh check di Shopee. Nama kedai sama juga macam DYT. Okey. Sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Aku akan cuba jawab.